Takut, kalau takut efisien tak apa juga. Dia tak berani, tapi pengurusan bagus. Negeri maju. Negeri maju lah sepatutnya. Entry point, port kita Kelang, Pulau Pinang, Johor. Ini the biggest port entry point masuk Malaysia. Dan kita pula dekat dengan pusat pentadbiran di Putrajaya. Maka kita yang patutnya lebih paling maju. Tapi apa yang maju? Sampah pun tak selesai. Yang bising bukan rakyat, raja bising, sultan bising. Bukan sekali bising, dua kali bising. Saya tahulah 2 Disember tahun 2024, Disember 2024, Sultan Selangor masa rasmikan Masjid Cina Kelang. Masa tu dia dah cakap orang, dia dah marah, murka orang. Ini Kelang nak jadi apa? Sampah sarap merata. Sultan baru ni Disember 2025 dan interview dengan bernama sempena ulang tahun baginda. Kita nak Kelang, kita kena jaga raja kita. Kita tengok semua perkara dia punya apa ni kenyataan dia dan sebagainya. Saya masa jadi Dewan Negara, ahli Dewan Negara, saya menghadap anak Kelang walaupun tak ada kena-mengena dengan negeri Selangor. Jadi saya menghadap dia kata, ingat saya beritahu saya ni YB ada Dewan Negara kan, masa nak balik jangan jaga negara, negeri tengok juga sikit. Sebaik tangguh kata boleh mengamuk. 2024 Disember, sekarang Disember 2025 dia mengamuk lagi. Dia bernama sampai dia kata apa? Muak. Naik muak. Mana tak naik muak? Setahun dah buat kenyataan. Sampah ni, kebersihan dengan kemajuan ini seiring. You kalau kata negeri negara maju atau negeri maju, bersih itu penting. Suatu bandar-bandar besar London, Paris, sebagainya, itu jauh lebih bersih daripada bandar-bandar besar yang tak maju. Janganlah bandingkan London dengan Jepun, dua-dua maju. Memang Jepun lebih bersih. Bandingkan London dengan Jakarta, bandingkan London dengan New Delhi, jauh. Yang maju ini akan bersih. Jadi sepatutnya Melayu Selangor ni bersih, bersih daripada, tak payahlah nak compare dengan London kan. Bersih daripada Johor Bahru, bersih daripada Ipoh, bersih daripada Seremban, bersih. Tu kata itu semua negeri-negeri mereka. Okey, negeri kita bersih daripada Alor, bersih daripada Kota Baru. Ada bersih? Mana bersih? Ada Sultan Kelantan murka pasal sampah? Ada Sultan Kedah murka pasal sampah? Tak ada. Yang ada Sultan Selangor murka pasal sampah. Siapa yang tak bersih? Dan bukan sekali murka, dua kali. Okey, dia kata masalah. Apa you buat sebagai menteri besar? Jangan salahkan jabatan ini. Bukan, kita dah bagi tahu lah. Ini masalah masih bandaraya. Ini masalah pejabat daerah lah. Ini masalah DO lah. Ini masalah yang ketua lah. Apa you nak masalahkan ke tangan? You pimpin politik, you jangan jadi macam Zafrul. Itu satu lagi ngongnya.